Drums are pounding like a storm, they never quit. Brass is blazing, hear the fire in every hit. Feet are stomping the ground.
pada pagi ini juga. Perlawanan di antara pasukan WFL United menentang pasukan My Team X Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Igan, dan di mana pasukan WFL United menggunakan jersey warna hijau dan pasukan My Team X SMKA Agama Igan menggunakan jersey warna merah. Perlawanan ini dihadiri oleh pengadil Muhammad Amiruddin bin Labu, Azaman bin Hasan, Muhammad Diaudin dan Encik Zaini Adni. Sama-sama kita tumpukan perhatian perlawanan yang ketiga pada pagi ini dan merupakan juga perlawanan tumpuan untuk kejuaraan pada tahun ini. Okey guys, perlawanan di antara pasukan WFL United dengan My Team X Semekai ataupun Sekolah Menengah Agama Igan. Perlawanan kedua terakhir dan memerlukan satu keputusan positif untuk pasukan My Team, dan WFL pun sama juga perlu untuk mencari dua kemenangan pada hari itu dan esok guys, untuk melayakkan setidaknya naik ke atas, mencabar kedudukan, mencari 3 tempat teratas di liga tu. Okey, semestinya rancak juga sudah tu. Okey, live untuk U14. Siapa handle min? Si tahu siapa-siapa boleh aja handle. Just minta kebenaran dengan sida penganjur je. Kami memulai live. Di sini aja lah. Setakat tu si ada usaha daripada admin sendiri tu guys. Okay, untuk live tu admin pun ngetok pintu sida penganjur tu. Okay, mau mulai live. Okay, saya dah minta bayar apa-apa. Mata-mata mau yalah mau nang main bol. Kita orang yang dari jauh ya. Kedong kita udah ada platform live tu. So kita on lah. Okey, untuk WFL pakai baju hijau pada pagi tu, dan My Team akan pakai baju merah, baju biasa setidaknya. Sponsor daripada Nawab kah? Nawab Cafe yo. Setidaknya kah? Belum. Belum setidaknya sponsor. Baju ya kelak. Baju setidaknya pergi Kuala Lumpur kelak pakai baju Nawab. Berapa kali je pergi Kuala Lumpur, saya dah jumpa My Team. Pergi stadium admin nanggal live. Okey guys, okey akan diturunkan Maximilian Hayden. Ya, nanggal kita orang melimpas manajernya. Melimpas saja manajer ya. Tengah hari tu kita makan. Okey, on. Biar laku pula. Okey. Okey, akan dimulakan. Sorry guys, untuk fishtail ada di sia. Okey, tu semua mempromosikan juga lah. Sikan hanya ngaco sikit lah. Kira dari 1/6 daripada view itu. Saya dah hal untuk view macam tu je. Saya akan dimulakan. Maximilian Hayden, Valentino Umpari, Steven Darrell, Pearson Albel, Enesta Evan, Zakwan Belsius, Muhammad Haikal, Eliezer, Lionel Ayami, Akif Hakimi, Ahmad Rafiq adalah pemain WFL, dan Rochester Norbert, Muhammad Zul Azril, Muhammad Iqmal, Awang Aryan, Lokman Hakim. Yep. Muhammad Halifi, Elvin Jerry, Muhammad Nasrin, Muhammad Hazrik. Awangku apa tak nombor 16 tu? Yep. Abdul Hafiz untuk pemain My Team. Kena kecil-kecil guys. Buyak kecil-kecil ni. Akan percuma untuk pasukan My Team. Abin. Nasrin. Lob saja, lob ya. Cantik tenangannya dapat ditepis dan ditangkap kemas oleh Maximilian Hayden tadi guys. Mula admin cari nombor 16. Okay, go. Beat pace. Come on, peace. Okay, nice pace. Awangku Iqmal. Alright. Dapat. Okay, complete set. Pace. Wih, mau laju juga nulis nama. Okay, nanggol. Ya, go, peace.
Okay, Bis. Ruang daripada Hafiz tadi guys. Antara penyerang-penyerang yang perlu diberi tumpuan Hafiz tu. Gerakan daripada My Team kali tu. Serangan dari sebelah kanan. Yes, good. Dikawal kemas bola ya oleh Haikal. Nice man. Tinggi clearance ke atas. Okey. Cerita hantar ke atas saja. Ada tarikan di siang berikan sepekan percuma. Hafiz menarik pemain iaitu Valentino Ampari tadi. Dan diberikan sepekan percuma untuk pasukan My Team. Tim ni merah ya admin. Okey, tim Kuala Lumpur. Okey, My Team. Tim McDonald. Kejap boy, aku bawa settle down tu boy. Hafiz naik ke atas. Tu serangan lagi pantas dilakukan di situ. Antara pemain daripada Hazrik, pemain tengah untuk pasukan My Team. Okey. Belum lagi menghadam situasi bermain di padang baru pada hari itu. Kita bermain di padang baru itu guys, padang B. Yang selamatnya asyik dipakai disebabkan hujan lebat minggu lepas, padang agak teruk dan padang baru disyorkan untuk perlawanan pada minggu terakhir itu. Taran masuk mencari Hafiz di sia. Terus dikeluarkan bola ya oleh Valentino Ampari tadi. Lontaran masuk lagi sekali untuk pasukan My Team. Iqmal akan mengambil lontaran tu. Muhammad Iqmal. Masuk ke dalam box, lontaran Iqmal jauh di sia. Ada kesalahan yang dibuat oleh Iniesta Ivan tadi. Menghalang Iqmal terjatuh berdebap di sia tadi. Sepakan cuma diberikan kepada My Team. Iqmal akan mengambil sepakan tu. Antara pemain yang akan menjadi tumpuan di situ adalah Hafiz dan Halifi. Dan Zul Azril naik di atas untuk membantu. Sama ada akan buat challenge ball di sia. Tandukan daripada Hazrik tadi. Okey, bola terkeluar memberikan sepakan gol untuk pasukan WFL. Transition. Ada tekanan yang dibuat. Halifi naik ke atas. Offside di sebelah non. Muhammad Nasrin offside guys. Udah ada gerakan dengan Halifi tadi. Coba untuk membuat combination play. Tetapi Nasrin si alert dengan offside di sia. My Team datang lagi. Terkena tangan. Pakam cuma untuk pasukan WFL. Pearson Albel akan mengambil sepakan tu. Pearson naik atas. Leran terus dibuat oleh Awang Aryan. Selaku back sebelah kiri. Aryan si di atas hari tu. Okey. Mungkinnya akan overlap guys. Pernah menyaringkan gol cantik pada 2 minggu lepas. Admin ada mula live-nya Aryan tu. Mungkin taktikal ataupun perancangan ataupun Aryan memang bermain di sia guys. Okey. Kita si pasti dan ialah percaturan yang dibuat pada hari itu. Terus dikeluarkan bola ya. Lontaran masuk untuk pasukan My Team. Tim Durian Musang King. Pengketik bebas. Terima kasih Hade. Salam. Admin fokus tu guys. Game kacak. Sama-sama kita fokus. Naik ke atas. Sekali lagi. Kawalan bola daripada Awangku Iqmal tadi. Terlepas. Steven Darrell pun terlepas. Okey, membuka ke tepi, settle down. Naik ke atas, mencari Hafiz di situ. Hafiz. 1-2. Pada Nasrin di sebelah nun. Bukan Nasrin, Iqmal. Iqmal lagi sekali. Dikeluarkan bola ya. Dari kawasan bahaya oleh Haikal. Masih lagi
Lontaran masuk. Alipi ada, Alipi. Akan diambil oleh Iqmal. Ada tolakan guys. Okey. Alifi. Tolakan daripada Valentino memberikan sepakam cuma kepada pasukan My Team. Semakin dekat dengan tiang. Mal, confident nak Mal. Iqmal akan mengambil sepakan tok sekali lagi. Semestinya akan mencari Halifi. Follow. Hafiz. Dan Nasrin yang berada di ujung. Iqmal. Fapos di sia. Terlalu ke depan bola hantaran daripada Iqmal. Terkeluar dan berikan sepakan gol untuk pasukan WFL. Salam idola Jun. Ya, semoga dipunahkan. Ya lah Jun, kira mau pergi kucing, mau nangga kucing serike. Padahal main ni serike padu. Tengah-tengah ya. Dia miri je. Awalan bola terus dikeluarkan bola ya oleh Steven Derrell. Dapat bola di situ. Okey, oleh Iniesta. 12. Haikal naik ke atas. Masih lagi buntu untuk membawa bola naik ke atas guys. Lontaran masuk untuk pasukan My Team gini tu. Iqmal terus mencari Hafiz dan Halifi. Nasrin kurang kemas, hantaran dapat dipatahkan di sia. Okey, WFL cuba untuk mengatur gerak. Terus dikeluarkan oleh Hazrik tadi. Pemainnya pendek tetapi ligat dan lincah di bahagian tengah guys untuk pasukan My Team. Ais. Terplay out di sia tadi. Nasrin pada Halifi. Cantik gerakan Halifi. Membuka ke tepi ke sebelah non. Ada gerakan daripada pasukan My Team menerusi Elvin Jeffrey. Hantaran kepada Halifi. Tendangan terus Halifi. Gol! Halifi. Aduh, situ. Aduh, pengurus jadi pergi situ pulang. Aduh. 1 gol pada minit ke-9. Jaringan tendangan cantik daripada Halifi. Set up daripada Elvin tadi. Menewaskan penjaga gol WFL United. Maximilian Hayden guys. MK Agama Igan dijaringkan oleh pemain menggunakan jersey nombor 10 Muhammad Halifi bin Fatihi. Halifi bin Fatihi menjaringkan gol pemecah buntu di situ. Selepas 9 minit tadi guys. Kita mengharapkan tindak balas untuk pasukan WFL. Nak aku pandai kelakar Melaya tu. Kelakar Sarawak. Tendangan daripada Lionel Ayami untuk sepakan percuma tu. Steven akan mengambil sepakan tu. Terus ke atas. Ditangkap kemas oleh Rochester Norbert. Bola pertama daripada Rochester guys. Selepas 10 minit. Mulut kipas angin si on, patutnya lagging. Panik. Kipas buka. Okey guys, sorry. Malahan bibina. Okey Elvin, ketengah sekali lagi peluang Nasrin. Wow. Terlambat sedikit Nasrin ataupun bola Elvin terlalu ke depan. Peluang sekali lagi untuk menambah jaringan tadi. Tak jauh. Keluar dan separuh gol untuk pasukan WFL gini tu. Haikal. Lengan ke atas, dihalang oleh Iqmal. Terus menghantar ke tengah mencari
Nasrin, kali tu Nasrin membuka kepada Elvin Disia. Okey, Elvin dapat dihalang Disia oleh pemain nombor 15 Eliezer tadi. Eliezer ke? Okey, my team datang lagi. Kali tu kepada Elvin. Oh, Elvin semakin berani ke depan guys. Okey, perlu ada keberanian daripada Elvin. 2 kali peluang di situ. Elvin Jeffrey. Tampal lagi sekali pada Nasrin. Tenangan daripada Nasrin. Maximilian Nasrin. Elvin. Adik. Kali ketiga dalam masa 1 minit untuk Elvin guys. Come on Elvin. McDonald in the house. Sepakan gol. Harap ada harap. Jangan kita orang harap. Tahu ada hari tu sampai petang. Terus daripada Halifi pada Nasrin. Peluang Nasrin. Okey, Nasrin lagi. Menang tu masih lagi top my team guys. Dan deciding akan esok semestinya dengan KV. Tapi perlu diselesaikan dengan WFL dulu. Sebab WFL perlu menang 2 kali. Untuk coba menggugat kedudukan di 3 tempat teratas. Gerakan kali tu daripada Eliezer. Keluar. Lontaran masuk. Singit ke lah. Singit lah. Ish. Muka ke KL. Nasrin. Bola masih lagi berliga di tengah. Okey, kawalan daripada Valentino pun terlepas. Iqmal naik ke atas. Kali tu mencari Hafiz. Gerakan daripada Hafiz. Oh, coba untuk beat Disia. Tapi si dapat melepasi Steven Darrell. Dan bola Peta keluar ambilkan sepakan gol untuk pasukan WFL guys. WFL sedap main utama. WFL sedap main utama. Set dah kah? Siapa main utama WFL? Tunggu dulu. Admin lagi check dulu nama lu dulu. Macam set dah. Berapa orang yang set dah di situ? Yang admin perasan. Injured. Ada seorang injured tadi kan? Si tahunya ada lagi main. Sayang. WFL antara potensi. Wow! Tackle di sia guys. Daripada Valentino. 2 kali dah melakukan kesalahan Valentino tu. Kepada Hafiz sekali. Kepada Iqmal sekali. Dan nya dilayangkan kad kuning oleh pengadil Encik Amir. Okey. Hazrik akan mengambil sepakan tu. Mestinya Hazrik akan coba bermain dengan Elvin yang ada di tengah. Dan Nasrin coba untuk masuk ke dalam. Halifi, Hafiz berada di belakang juga nun. Hazrik. Aryan. Second ball Aryan. Okey, Nasrin quality bismillah. Hazrik. Cantik tendangan daripada Hazrik. Offside. Offside guys. Kalau kita dengar di situ Aryan offside di sini. Water break. Siapa isi gol tadi? Aduh, si langgar lagi tu orang. Apa isi gol tadi? Tunggu dulu. Nasrin. Halifi. Nasrin. Halifi nak. Salam dari muka Min. Afiq Rizal Mi ada ke Min? Aduh, nombor apa Min? Alah, selalu mengecek dia tu. Masuk app ngecek dia tu.
Apa skor Alifi tak nak? Lipi. Alifi nak? Alifi skor. Sepakan gol untuk offside tadi guys. Sepakan percuma untuk pasukan WFL. Okey, yang di Bintulu kita ke McD ya. Orang muka. Pergi Ben. Okey. Aku persiapan race selamat. Ada game lagi petang bah. Untuk kelak-kelak ah. Malam ah. Bin, ready ya Bin. Fokus Bin. Ik. Look je. Alifi Jarin. Terima kasih Jobli Rasni. Okey, sepakan cuma Hazrik. Pemain tengah untuk pasukan My Team. Yes. Chipping yang okey. Boleh cuma saya ada pemain yang menunggu di sini. Oh, slide ke atas serangan daripada Iniesta di sini. Dipatahkan oleh Muhammad Zul Azril. Seorang lagi pertahanan kental di center back untuk pasukan My Team guys. Selaku sweeper dan stopper juga. WFL coba untuk mencari tempo perlawanan. Iniesta kena tu. Masih lagi terjatuh Iniesta di sini. Sepakan cuma diberikan kepada pasukan My Team. My Team. WFL, sorry. Jom, jadi ti kucing gitu Jom. Oh, on. Aku flight dari kucing. Siapat ku pergi Sibo Jom. Mahal tiket dari Sibo. 100 lebih. Kucing 80 lebih je aku langgar ya. RM20 je beza nak. Tapi aku mau makan nasi lemak Pak Nasi. Nyaman nasi lemak Pak Nasi ya, dalam belon. Makan di awan-awan lagi. Taran. Terus kawalan bola daripada Valentino terlepas. Ontaran masuk untuk pasukan My Team. Tapi tiket belum beli ya John. Kelak lah. Tahan masuk. Iqmal akan mengambil lontaran tu. Coba untuk mencari Hafiz tapi dihalang oleh dua pemain WFL Desia. Okey, iaitu Lionel Ayami dan Muhammad Haikal. Kali lagi Iqmal mencari Hafiz. Terkeluar halangan bola daripada Hafiz Sedik. Berikan lontaran masuk. Terus diambil di situ oleh Valentino. Antaran kepada Haikal, terlepas Haikal. Iqmal naik ke atas. Tandukan daripada Steven Darrell. Okey, Hazrik. Naik ke atas mencari Nasrin. Okey, Nasrin. Kawalan bola daripada Nasrin kali itu. Coba untuk beat Ahmad Rafiq. Alvin terlepas. Kawalan bola daripada Ayami. Hantaran daripada Iqmal sekali lagi menghantar ke atas mencari Hafiz. Terus menekan Hafiz di situ untuk mengservis bola ke atas. Hantar spot. Disih. Nah bah, penghantar Hafiz lah. Hafiz susah menghantar 2-3 kali kerja. Nasrin ada, Alvin ada nun. Ngajar. Okey, Iqmal pada Hazrik sekali lagi mencari Hafiz di sebelah tepi. Mereka kena agai balisi. Ekal pada Ayami. Cari kawalan bola daripada My Team kali tu Hazrik naik ke atas pada Halifi, membuka sebelah nun. Cantik gerakan tu daripada Alvin. Alvin terus dikeluarkan bola ya oleh Maximilian Hayden. Berikan sepakan sudut untuk pasukan My Team. 21 minit guys. Okey, matahari sudah menimbulkan dirinya tu. One line.
Hazrik. Tinggi tendangan pada Hazrik. Tandukan si mengena di sia oleh Aryan tadi. Terkeluar guys. Slow sepakan gol untuk pasukan WFL. Lah Bintulu Rangers dah kami. Udah tadi. Udah tadi mem. Mem. Bintulu Rangers menang 1-0 bertemu dengan Ebara pagi tadi. Tapi si sempat admin mula live sebab ada masalah lain tadi. Itulah masalah admin di UPM tu. Selalu live di UPM masalah lain pasal pakai double booster. Cantik gerakan daripada Halifi. Tendangan Halifi melepasi palang di sia. Halifi buat lagi pi. Come on. Topik kanan. Bila Lithuania main petang kelak Muhammad Jumadi. Perlawanan tahir Lithuania main petang kelak. Pun perlu menang 2 perlawanan untuk top 6 top tu. Kalah aja masalah. Tapi untuk kedudukan dan prestasi okey, ya terbaik. Naik ke atas Halifi pada Nasrin. Lambat sikit cari Elvin. Okey Elvin. Rakan Elvin. 2 pertahanan WFL menghalang pergerakan Elvin. Halifi sekali lagi. Belum lagi melepaskan sepakan Halifi. Dapat dikawal oleh Maximilian. Dikeluarkan bola ya. Oleh Valentino tadi. Sepakan sudut diberikan kepada pasukan My Team lagi sekali. Okey, fokus menyerang dah My Team kena tu. Setengah padang. Perlu ada seorang 2 naik ke atas daripada defend untuk menambah lagi sengatan serangan. Aryan. Hazrik. Tinggi. Ada flick di sia. Kawalan daripada Halifi. Buat tendangan Aryan. Dapat ditepis keluar oleh Maximilian. Keluar dan sepakan sudut lagi sekali untuk pasukan My Team. Medan. Hazrik seperti biasa akan mengambil tugas selaku pengawas pasukan. Hazrik tu. Tandukan keluar. Serangan balas yang cuba dilakukan oleh pasukan WFL. Tapi hantaran ke atas daripada Iqmal tadi. Elvin. 2-3 kali berempuh Elvin guys. Itu adalah pembelajaran ataupun pengalaman yang bagus untuk Elvin Jeffrey tu. Dengan Nasrin memberi tekanan pada bahagian serangan dan tekanan juga pada setidaknya untuk menyelesaikan bola di atas ya guys. Perlu lebih tenang. Bukan lebih slow, lebih tenang. Okay, fokus. Okay, settle down. Settle cara bagus. Bukan cara yang lebih yalah. Bukan pergerakan yang slow, tenang tetapi cepat. Ya maksudnya tu. Okey, mencari Hafiz kali tu. Oi, si dilanggar Hafiz bola ya. Tak jauh pi. WFL perlu bangkit di situ guys. Eliza. Antara mencari Nasrin. Bermain dengan Halifi yang statik menunggu bol di sia. Iqmal ke tepi mencari Halifi lagi sekali. Membuka kepada Elvin di sebelah nun. Elvin 1-2 cuba dibuat dengan Nasrin. Back heel pass si menjadi di sia. Terlepas penguasaan bola. Masih lagi Aryan cuba membuat tendangan dapat dihalang di sia.
Ikmal pada Hazrik. Membuka ke tepi kepada Hafiz. Dapat dihalang dan dirampas bola, di stop oleh Valentino, naik ke atas. Gerakan pada Haikal, dihalang di sia oleh Ikmal tadi, membuka kepada Elvin di sebelah Nun. Elvin menunggu rakan-rakannya naik ke atas, memberikan kepada Nasrin. Pemain dekat sini tu, Elvin naik ke atas pada Hazrik, terlepas Hazrik. Kawalan bola daripada Zakwan, memberikan bola kepada Iniesta. Di situ Iniesta cuba membuka perlawanan. Oh, terlalu awal memberi hantaran. Macam ni tu. Haikal. Pada Iniesta Ivan. Cuba membuat terupas di sia. Zul Azril mengeluarkan bola. Mencari Elvin terus di sebelah Nun. Elvin masih lagi menekan pemain tu, iaitu Akif Hakimi. Akif Halifi, hantaran terus tendangan daripada Halifi, terkeluar bola Halifi. (27 minit, 3 minit lagi guys. Akif masih lagi terbaring di sini. Berempas pulas menghalang pergerakan pada Elvin Jeffrey tadi, serta dibantu oleh Muhammad Halifi juga. Untuk midfield bahagian atas, offensive midfield, apa ya, nyala ya, offensive midfield tengah Hazrik. Okey, pengawas di bahagian tengah. Asa dibawa keluar Akif untuk menerima rawatan selanjutnya. Sepakan gol guys. Tinggal beberapa saat je lagi. Okey, Pearson, ketua pasukan WFL kini tu Pearson Albel. Hantaran dapat dihalang di sia oleh Aryan. Hantaran naik ke atas. Okey, kawalan bola di situ. Dan terupas yang terlalu kuat dibuat di sia oleh Ikmal tadi guys. Ke atas. Okey, Halifi mencari Hafiz. Bermain di sebelah kanan kini tu. Hafiz memerlukan rakan, bermain dekat. Okey, kepada Ikmal. Bukan Ikmal. Ikmal kah? Ikmal. Ada dua Ikmal. Ik dan Ik. Ada dua Ik. Nun Ik. Okey, Halifi pada Elvin Jeffrey. Hantaran ke tengah ataupun tendangan terus dibuat oleh Elvin. Dua pemain dah menunggu, tetapi empat pertahanan sudah menanti. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 1-0 My Team mendahului pasukan WFL guys. Okey. Itulah tadi. Salam dari Putus Ibau. Terima kasih Putus Ibau hadir daripada Kalimantan Barat, Indonesia. SMK Agama Igan dengan putusan My Team X SMK Agama Igan melalui dengan jaringan 1-0.
Ui, bisin 14 belah nun. Nun meriah belah nun sedahal. Meriah lah. Ui, gol. Apa mainnya? Ahmad. Khairul Azwan. Muhammad Amril. Muhammad Nurusdi. Main soccer bila main? Main soccer kit. Warnanya. Main soccer kit main pukul 1:30 kelak. Petang lah. Main soccer kit lawan kuat panas juga game petang lah guys. Sekejap lah. Tu untuk game petang kelak, Sapri Amit Football Club akan melawan My Soccer Kid pada petang kelak hari Sabtu. Okey, pukul 1:30 akan dimulakan. Udaya Akademi Bola Sepak Amin bertemu dengan Bintulu Education di perlawanan kedua. Perlawanan ketiga selepas ia adalah Litonia Junior bertemu dengan New Village. Itu adalah 3 perlawanan terakhir petang tu untuk hari Sabtu. Untuk hari esok, jadual admin si pasti adakah jadual tu betul terpusi. Tapi kita start awal guys. Okey, stadium my team akan bertemu dengan KB pada pukul 2.40. Berarti pukul 12.30 dah start petang esok. My Soccer Kid akan bertemu dengan Litonia. Okey, My Soccer Kid Litonia. Okey, si Datuk pun perlu diberi hati-hatian untuk perebutan tempat ketiga guys. Perebutan tempat ketiga. Okey, dua-dua tim tu perlu 2 kali menang untuk lebih stable lagi di bahagian atas ya, di perebutan tempat ketiga lah. Siapa-siapa si Datuk, bila si Datuk bertemu, sikit tim akan menang. Sekiranya Sri ada masalah, akan naik tim-tim yang 2 kali menang ni kelak. Pagi esok awal pagi Bintulu Education bertemu New Village, WFL Ebara dan Akademi Divisi Sapri Amit. Okey, itu belah pagi untuk 16. Okey, pagi untuk Tok Tek settle. Abdul Hafiz bin Amizin dan memasukkan pemain menggunakan jersey nombor 19 Muhammad Amril Yusuf bin Abdullah. Amril dimasukkan untuk pasukan My Team. Tukaran guys. Okey, akan dimulakan separuh masa kedua.
Hantar. Minun. Depan. Ambil ada. Posel. Angan awal daripada Amril. My team berapa kali main lagi? Tok 1, esok lagi 1. Esok pokoknya lawan KV. Esok. Awal bang. Berarti ada 2 perlawanan sebenarnya my team. Semua 2 perlawanan hari tu semuanya guys. Tok perlawanan pertama, perlawanan kedua hari esok. Tu Ahad kan? Okey. Sepakan percuma akan diambil oleh ketua pasukan iaitu Pesan Albel. Tahan ke atas, sempat dihalang di sia oleh Iqmal. Alan bola daripada Steven Darrell. Dikeluarkan bola ya. Memberikan lontaran masuk untuk pasukan my team. Keluarkan lagi sekali oleh Ahmad Rafiq. Dan sepakan sudut pertama pada separuh masa kedua tu oleh pasukan my team. Okey, dekat sikit. Panas gila Min. Oh, duduk je dalam rumah. Okey, pakan sudut. Azrik akan mengambil sepakan tu. Peluang. Oh, dapat dikeluarkan bola ya. Halifi. Alan bola daripada Iqmal. Antaran kepada Amril di sebelah nun. Admin rasa Elvin yang keluar kali kanan guys. Amril yang naik. Nasrin terlepas. Oh, terkeluar lagi bola penguasaan daripada WFL. Itu lontaran masuk untuk pasukan my team. Flick daripada Halifi mencari Amril. Lambat sedikit Amril di sebelah ya. Diteruskan permainan. Hazrik. Tahan ke tengah Hazrik. Okey, peluang pada Hafiz. Woi, tendangan daripada Hafiz. Elvin ada belah nun lah guys. Elvin pun terlepas. Anu. Azrik. Iqmal. Tahan pada Nasrin. Pada Iqmal sekali lagi cuba buka kepada Elvin. Elvin ada di sini. Tahan ke tengah. Dia keluar bola ya. Parboy, orang Igan takah. Adalah orang Igan. Orang Bintulu, XYE. Main yang X-Igan. Muliko Igan, X-Igan nya din. Okey. Oh, body contact. Masih lagi diteruskan di situ.
Nami apa namanya tu? Oh. Ayami. Okey. Sorry guys. Tahan masuk. Ayami terlepas pada rampas oleh Halifi. Dan naik ke atas terus dibuat oleh WFL membuat serangan kali itu. Terus dikeluarkan bolanya oleh Luqman Hakim. Hantaran masuk untuk pasukan WFL. Sekian naik, kian naik dan kian naik lagi ke situ. Oh, pada Iniesta. Tendangan terus dibuat si menjadi daripada Eliezer. Dapat disia oleh Haikal. Masih lagi bergelut Haikal. Cuba untuk naik ke atas. Oh, dikeluarkan bola ya oleh Zul Azril. Watak penting di bahagian debah. Iaitu Muhammad Zul Azril tu guys. Ikogan Zul Azril. Iniesta. Cantik gerakan Iniesta. Oh, dikeluarkan bola ya. Masih lagi tendangan daripada Pearson tadi. Terkeluar ambilkan sepakan gol untuk pasukan My Team. Zul Azril akan mengambil sepakan tu. Alipi. Syahdida. Along. Pukul 1:30 long. Apa lawannya tadi? Oh. Pukul 1:30. Kelak tenangkan jadual tak? Kau sifat tu kau silangkan jadual aku tak? Puhan tapi lontaran masuk diberikan kepada pasukan WFL. Ini tu penguasaan bola lebih kepada WFL guys. Iniesta terlepas. Dikeluarkan bola ya oleh Luqman Hakim. Ini tu coba untuk menyerang Malaysia Amril. Ada rampuhan yang dilakukan. Tetapi sepakan cuma diberikan kepada pasukan WFL guys. Lionel, siapa nak ambil? Okey, patut. Steven Darrell ataupun Valentino akan mengambil sepakan tu. Belum lagi kita nanggap kemunculan Cristiano untuk dimasukkan bagi pasukan WFL tu guys. Cristiano semestinya diperlukan. Valentino naik ke atas. Mencari Iniesta, Ivan Disya. Iniesta masih lagi bergelut. Dikeluarkan lagi sekali oleh Zul Azril dari kawasan bahaya. Muhammad Aryan, sorry. Awang! Siapa tu? Aryan tinggi Aryan. Elvin. Peluang guys. Wih, ada perlawanan ataupun pertunjukan sarkis dibuat oleh Rochester Nova tadi. Silap mata ataupun sarkis yang dibuat jadi sia. Tapi dapat ditangkap terus. Bahaya pergerakan tu. Hari itu serangan balas lakukan oleh pasukan My Team. Tak sumpah dua lah kau Tendangan terus dibuat untuk kelahiran Malaysia. Masih lagi dalam permainan. Pearson. Naik ke atas mencari Zakwan tadi. WFL perlu menyamakan kedudukan di situ untuk membantutkan pergerakan My Team guys. Okey, terus dikeluarkan oleh Zakwan di sia bola ya. Lontaran masuk. Terkena dengan Aryan tadi. Lontaran masuk untuk pasukan WFL. Ayami pada Pearson. Semestinya mencari Iniesta Evan di situ. Berdepan dengan Zul Azril. Iniesta, masih lagi Iniesta. Woi, kawalan cantik daripada Iniesta. Hantaran ke depan pada Ayami. Kesilapan daripada Ayami, terlepas bola ya. Bola keluar, ambilkan lontaran masuk untuk pasukan My Team guys.
Player utama Soccer Kids sip main. Yan. Belum lagi main sidak ya. Water break guys. Ataupun alah. Lionel Ayami masih lagi terduduk di sia. Sepertinya ada kecederaan yang dialami oleh Lionel Ayami. Atta dah main ke Min? Atta main dengan Sidak ya. Sidak main Soccer Kid. Alah. Main Soccer Kid, main petang pula. Main Soccer Kid lah lawan dengan Sidak Safri Amit dah. Petang tu pukul 1.30. Oh, game panas petang tu guys. Pukul 1.30 pula. Main Soccer Kid bertemu dengan pasukan. Betul ke? Pula lah lagi. Si Wani aku nak mutus ya. Ngam. Safri Amit guys. Tengah tu orang dia tu. Pada pukul 1.30, okey, bertemu dengan pasukan My Soccer Kid. Pukul 1.30 pula. Yalah. Nak keman kawin mengak keman. Nah haluk keman, nah haluk. Kita nak game kacak tu guys. 1-0. Belum berapa selesa. Sekiranya menang, my team akan kekal di tahta liga guys. Ianya Seri. Sedikit sebanyak Kevin Miri naik ke atas. Pearson. Bahkan Pearson ke tebelah nun mencari Haikal. Albert Nobert. Rochester Nobert keluar. Dan sepakan surut untuk pasukan WFL. Semakin menyerang dan semakin berani Sidak WFL kini tu. Haikal akan mengambil sepakan tu. Pasukan WFL membuat pertukaran dengan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 19 Muhammad Rafiq bin Roji dan masukkan jersey nombor 13 baju orang KL pakainya, baju orang KL. Dan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 16 Lionel Yami anak Simon dan orang masukkan KL pemain menggunakan jersey nombor 14 Exonson Alan anak juga. Lepakan sudut guys. Making. Main to man. Apis Musmilan. Awang. Oi, rendah. Apis semua 9. Apis Nemo 9. Apis semua 20. Offside this ya. Nombor 9 WFL Hafiz kah? Aryan. Sound Aryan. Sound. Cakap. Alah lagi lah admin tu. minit. Semakin ke depan WFL, tapi perlu ketenangan untuk pemain-pemain my team di situ guys. Sebab tenaga Iniesta semakin naik. Semakin berani untuk memecah benteng tahanan yang diketuai oleh Zul Azril. Sidak my team di sini. Perlu lebih fokus Zul Azril dengan pergerakan bola tupas daripada pasukan WFL tu. Lontaran masuk. Pearson. Pemain dekat di situ. Tahan masuk pada Akib. Kepada expansion tadi. Pemain yang baru dimasukkan. Tahan masuk untuk pasukan my team guys. Okey. Water break.
14 minit. 16 minit lagi berbaki. WFL perlu membuat sesuatu. Hafiz nombor 9. Oh, Hafiz kena. Ada Hafiz dalam ya kah? Bila je baik kah? Ingat pelik Hafiz. Pi bayi ngadan yan. Okey, lontaran masuk guys. Aryan. Kamu mengambil lontaran tu. Tahan pada Halifi, mantap terus naik ke atas. Coba ditekan di sia. Tapi dikeluarkan mereka terkeluar guys. Lontaran masuk untuk pasukan My Team lagi sekali. Incit sekali lagi menyerang balas di situ pasukan My Team. Olan daripada Amril pun terkeluar di sia. Memberikan sepakan surut untuk pasukan My Team lagi sekali. Hazrik. Spot trick. Hazrik akan mengambil tugasan seperti biasa ketua pengawas di bahagian tengah. Tendangan sekali lagi terkeluar di sia. Ada live limbang lawan muka ada Min. Syik tahu. Ya main di limbang ya. Mau limbang tadi. Belakang rumah boleh. Hazrik lagi sekali. Angin kuat dari sebelah barat nun guys. Barat laut. Barat daya nun. Angin dari barat daya tu. Melawan tendangan Hazrik tu kelak. Oh, kali tu cantik. Papos di sia. Dikeluarkan. Heran daripada Haikal tadi tendangan. Gol! Wow! Siapa Jun? Siapa? Hazrik. Nasrin lagi sekali. Gol kedua untuk Nasrin guys. Gol kedua dijaringkan oleh Nasrin. Halifi gol pertama. SMK Agama Igan dijaringkan oleh pemain Indonesia. Okey, ada sikit dapat bernafas dalam My Team tu. Lukas masa dalam pasukan My Team X SMK Agama Igan. Selepas water break ada bernafas sikit. Aryan gol. Aryan lah. Okey. Aryan skor dalam live admin. Baik gak skornya. Aryan, come on. Aryan skor bukan Nasrin guys. Admin gelap gila dah tu. Cari Halifi terlepas. Kalan daripada Akib membuka kepada Pearson. Kalan bola daripada X-Mention terlepas di situ. Naik ke atas Iqmal. Masih lagi Iqmal pada Halifi. Serangan ketiga, tendangan daripada Halifi melepasi palang di sia. Atang mai bang Kak mai ku berbudaya gam kau.
Kau Liko Bintulu bah. Bukannya Liko Igan. Okey, naik ke atas. Ni John. Oh. Halifi tupas ke situ untuk Nasrin. Aduh, sikit lagi bola daripada Nasrin di sia. Tupas yang cantik daripada Halifi tadi. Maximilian cemerlang dapat menangkap bola ya. Kali itu serangan daripada WFL. Nur Rusdi naik ke atas pada Iniesta. Terkeluar bola daripada Iniesta. Aduh, sayang. Sepakan gol untuk pasukan My Team. Agayan. Wah, sedia Yan. Itu dia. Semangat kau, semangat. Halifi ke atas. Hantaran pada Elvin Jeffrey naik ke atas di sebelah kanan. Belum lagi mantau. Okey, hantaran ke tengah pada Nasrin di sia. Terus dikeluarkan bola ya oleh Steven Darrell. Berikan sepakan sudut untuk pasukan My Team. Jan, si orang ikan nak si. Bukan orang ikan, admin. Oh, tamat dah sebelah ni. Menang baju kuning. Baju merah menang. Azrik. Peluang daripada Aryan sekali lagi. Mainnya Din. Okey. Masih lagi bergelut di sebelah tu. Azrik. Coba untuk mantap ke tengah. Tandukan daripada Nasrin. Terlepas juga dari sia daripada Amril Yusuf tadi. Pertukaran. Justin dimasukkan. Membuat pertukaran dengan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 18 Akib Hakimi bin Abdullah Sabri dan memasukkan pemain menggunakan jersey nombor 17 Justin Jelly Sipo Ala Jeffrey. Okey, Justin masuk. Ganti dengan Akif. Defense sebelah kanan. So, si ada tactical cuma tukar position, tukar player saja di position yang sama. Amril kepada Nasrin. Turning mencari Elvin di sebelah nun. Elvin bergelut lagi di sia. Lambat sikit pergerakan daripada Elvin untuk membawa bola ke tengah. Pearson Elbel. Dikeluarkan sekali lagi bola ya oleh Haikal. Memberikan sepakan sudut untuk pasukan My Team. Ada pemain yang terduduk di sebelah nun guys. Pekat tangai je selangi ganyan. Mai kat pekat tangai. Sedang-sedang mak. Kami orang bukan orang ikan. Kami orang tu. Kawan kami ramai orang ikan. Baik dengan ni. Aduh. Merah apa, hijau apa men. Daten muda Grunit. Kita dapat lintangkan telefon kita. Kita dapat nangkap skuput kami. Okey. Okey, untuk ulangan warna merah My Team X Semekai ataupun SMK Agama Igan. Hijau WFL United. Hijau WFL United. Kini tu saya pakai sudut. Kita ada 7 minit. 8 minit lagi guys. Katuk Gusya. Jangan tahan kau juga. Cantik kan katuk gol! Aryan Nagai. Side. Oi, offside guys. Aduh. Menjadiin skor. Aduh, Fras pengurus. Aduh, Fras alah. Wak nau sifat kau pengurus. Offside di sini guys. Masih Jun. Woi, Aryan mengganas. Sabai. Sekali lagi tupas yang dilakukan.
Kawalan daripada Hazrik naik ke atas pada Aryan. Tendangan Aryan sedikit lagi terkeluar di sini guys. Okey, offside. Dan saya bagi cuma untuk pasukan WFL. Okey. Ada lagi pertukaran untuk menghabiskan spawn masa kedua tu. Dua pertukaran dilakukan. My team perlu lebih peka untuk memikirkan perlawanan hari esok. Tapi ya cerita esok guys. Okey, Sidak pun main pada perlawanan akhir lah esok hari. So, guys ada boleh lagi mandi ais kat tu. Turunkan aja. Okey, untuk lockkan game tu sebab kita sudah my team sudah leading 2-0 lah kita tu. Membuat dua pertukaran. Pemain menggunakan jersey nombor 11 Muhammad Syafiq bin Muhammad dan mengeluarkan pemain menggunakan jersey Muhammad Nazrin Haikal Syafuddin. Ada scoreboard. Dan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 12 Alvin Al-JP, memasukkan pemain menggunakan jersey nombor 11 Muhammad Syafiq bin Muhammad. Ni dapat scoreboard, ni dapat masukkan dia semua, ni dapat masukkan tok semua. Jadual. Jadual perlawanan yang dapat masukkan. Tunggu proof lah. Oh, kita ngaco live kita tu. Ada sih tengah live ya. Okey. Okay guys. Ya Fizem nak bang? Fizem. Kami 4 tahun dah mungkin. Darinya free sampai berbayar dah. Masalah berbayar tu, masalah tu. Kami si dibayar. Okey, gerakan daripada Iniesta. Gini tu, Iniesta. Oh, ke debah. Settle down di situ, clearance dibuat oleh Valentino naik ke atas. Oh, serangan daripada pemain yang baru dimasukkan nombor 11 tu tadi. Tendangan terus yang dibuat oleh bukan Cristiano nombor 7, Tokif. Tokif pun terlepas tadi guys. 11. Tokif 11 Topik. Tuan nak makan? Ha? Ayah tak habis tu bawa memang. Oh, buat datang. Ya. Saya dah grab hantar. Dikeluarkan guys oleh X-Mention tadi. Lontaran masuk untuk pasukan my team. Kak Malayangai selalu melambat kalau bisa mak. Terus go. Naik ke atas daripada Halifi. Hantaran kepada Takif di sebelah nun tadi. Bola dikeluarkan oleh Awangku Ikmal. Lontaran masuk untuk pasukan WFL. Haikal akan mengambil lontaran tu. Mesti di situ. Man. 3 mata mana sini sikit lagi mata situ. Sikit mata dah sebelah tu. Tapi tangan tu yang jadi mata yang ambil lurus je bah. Yang sentiasa ikut bol tangan tu. Ya, ajaklah. Polu lah. Sebab kami polu orang yang jaga tu. Kami lagi memula list apa semua. Tugakan menarik yang dilakukan oleh pasukan WFL menyerang. Kali lagi Hazrik mengeluarkan bola ya. Terus menghantar ke tengah. Tandukan keluar daripada ni ada Cristiano 13. Kawalan daripada pasukan my team coba untuk mengatur gerakan-gerakan awal di bahagian serangan guys. Membuka ke tepi, membuat serangan dari sebelah kiri, sebelah kanan lagi kali tu. Terus dikeluarkan bola ya oleh Halifi. Lontaran masuk untuk pasukan WFL. Naik ke atas expansion pun dikeluarkan oleh Aryan bola ya guys. Lontaran masuk lagi sekali. Aduh, tumpah 100+. Daripada Steven Darrell. Okey. Terlepas mention ada pertembungan. Leg Yan. Kak. Kak. Fokus mak.
Okey, Aryan dijatuhkan di sia. On the way Min. Petang tu tim kami Min. Okey. Semoga bagus-bagus saja perjalanan. Angin kuat di Bintulu tu. Petang dijangka hujan. Daripada Opit. Saya nombor 11 sana. Dua kosong mendahului. Kini tu masa mendekut dah tamat guys. Untuk pasukan My Team, admin pun dah lapar kini tu. Iniesta Ivan, Upas yang si menjadi mencari Cristiano tadi. Dimasukkan akhir Cristiano tu. Siapa pemain sidak WFL leo? Pak. Jangan ganggu admin. Seike main kau apa bos? Bosnya nunggu aku. Seike main kau 1.5. Besok final lah. Besok final di stadium lah. Tolong datang. Jauh belah sikit kau. Tamat. Tamat guys. Besok final. Esok final. Besok final. Come on, datang stadium. Itulah tadi. Saya kalau likau buka. Likau igan. Dijemput hadir maupun stadium Sunah. Untuk final perlawanan di antara pasukan KV Miri dan My Team. Perebutan di tata liga guys. Lagi bergigit masa tu. Kemenangan untuk pasukan My Team menewaskan pasukan WFL dengan 2-0. Jaringan daripada Halifi dan Aryan. Okey, Aryan dan Halifi menjaringkan gol untuk pasukan My Team. InsyaAllah admin ada. InsyaAllah admin si ada juga esok. Okey, terima kasih hadir guys. Okey, kita akan off dan kita akan on dalam pukul 1.20 untuk perlawanan seterusnya di antara pasukan Sapri Amit Football Club bertemu dengan pasukan My Soccer Kid. Tu game panas juga tu. Okey, jumpa kita orang lagi kelak tengah hari dalam pukul 1.20 kedai lah. Admin mau rehat kejap buat set up barang. Okey. Okey guys, bye bye. Kalau handsome ke bang? Handsome mangai. Terima kasih Pak Boy daripada YouTube hadir. Terima kasih subscribe gak Paibo Pak Boy subscribe gak kalau gak YouTube kan kau menyabit lah subscribe 200 mak agai untuk 1000 subscriber at least lah kau baik gak income. Okey, terima kasih guys, jumpa lagi bye bye. Assalamualaikum.